Okay. Untuk gambar kita orang ni, yang pertama sekali kita orang ambil close up gambar pena tu. Okay, loretkan pena tersebut sampai kalau boleh kita orang nak capture juga dengan dia punya ball tu lah, ball pen tu kan. Untuk yang kedua, kami ambil gambar bunga. Jadi untuk menunjukkan tekstur dan struktur bunga tu lah secara keseluruhan. Untuk gambar yang ketiga, gambar mata. Gambar mata ni kalau korang fokus sikit, korang akan nampak muka Hafiz tu tengah senyum. So dia close up detail lah mata kita kan. Lepas tu untuk gambar yang keempat, gambar semut. Semut sedang mencari makanan. Okay. Okay, nampak tak dia punya gambar tu? Nampak aktiviti setiap subjek yang kita nak sampaikan. Okay, first gambar dengan pen. So subjek yang kita nak nampak adalah dia punya art dalam tulisan tu, pen tu ya, S. So kalau dia lagi dekat, so nampak dia punya pen tu, dia punya tu boleh nampak detail. Tapi so far okay. Kita tengok juga tahap handphone kita lah. Kalau kamera, yes lah, boleh. Okey, gambar bunga tu sebenarnya dalam tu dia ada satu semut tu dalam tengah tu. Cuma dia tak dapat fokus. Itu faktor handphone lah. Tapi sebenarnya kalau dia sebenarnya nak gambar dia, cerita dia sebenarnya lebih kepada yang kita nak cari yang dalam tu, semut tu ada di dalam bunga tu. Kalau nampak bentuk-bentuk bunga tu tak nampak clear pun. Blur kan. Tapi sebenarnya patutnya dalam tu yang kita nak fokuskan. Okey, kat mata. Mata ni nice. Nampak tak? Jelas. Okey. Okey, dia ambil daripada side tepi. So itu